저희가 물속에 밤새 노선 노스카고는 잠배 All day we're tryna flip it much Fridays Pancakes bloodshot eyes tonight 도망가 여길 벗어나 Cause Okay, Assalamualaikum. Kami sekarang berada di UNIZA, iaitu untuk mendapatkan sedikit maklumat di ISERI yang merupakan institusi penyelidikan alam sekitar Pantai Timur. Jadi hari ini kami akan menemu buah staf-staf di ISERI untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pengurusan alam sekitar di UNIZA. Okay, jom. Baiklah, ini merupakan salah satu solar yang digunakan di dalam UNIZA. Okey, sekarang kita sudah selesai menemu buah Prof. Dr. Roslan bin Umar, iaitu pengarah ISERI. Hari ini kami akan mengedahkan borang soal sedikit kepada warga-warga UNIZA. MJ ever since 23 Rastakes diamond on my Jeep. Okey, sekarang kami sudah selesai edar borang soal selidik bagi kajian kami. Okey, sekarang kami akan mencari elemen-elemen hijau yang ada di kawasan sekitar UNIZA. Dalam UNIZA. Let's go. Merupakan sistem penuaian air hujan atau lebih dikenali sebagai raw hydro-E. Ia merupakan satu pengumpulan air hujan itu untuk menjana tenaga elektrik. Mengapa projek ini dibuat adalah untuk mengurangkan kebergantungan kepada sumber air, paip dan elektrik utama. Ia juga adalah untuk mengkaji sejauh mana kitaran hidrologi iaitu air hujan boleh dimanfaatkan untuk tenaga hijau. Ini merupakan tong sampah kita semula yang berada di blok FSSG UNIZA. Baiklah, ini merupakan demo pengurusan alam sekitar di UNIZA. Salah sebuah